bila dia ada geliga ni, kadang-kadang orang keliling tu dia akan kena batuk. Oh, Selalunya macam tu. dia tu lah. Dia jadi, sebab kalau orang ada ilmu ni kita kena manfaatkan. Bila kita dapat satu ilmu tu, selalunya untuk kita manfaatkan lah. Kalau kata kita ada ilmu patah ke ni ke apa ke, kita akan jumpa dengan orang yang patah tu banyak. Betul. Kalau tak kenal dekat adik-adik, dekat orang lain pun. Sebab itulah kalau orang yang ada ilmu kedoktoran, orang yang ada masalah tu yang akan selalu jumpa dia. Sungguh lah. Jadi yang tu yang aku faham. Jadi bila hang ada something, benda yang hang boleh bantu orang, orang yang ada masalah tu akan ada berhampiran dengan hang lah. Kalau aku silap tu, aku tarik balik lah. Jadi Tok ni yang kena patuk ulak ni anak-anak cucu dia je yang kena patuk ulak tu. Jadi tiga anak cucu dia tu yang kena patuk ulak tu, semua buang bisa tu pakai geliga tu. Pakai geliga tu, bila dah cukup 3 kali tu, tok dia tu simpan dekat tempat yang sama. Lepas tu bila dia buka untuk tengok hari biasa apa semua ni, dah tak ada dah geliga tu. Tapi bila nak pakai ada? Kau tak nak juga? Bila nak pakai tak ada dah. Maksudnya lepas pada tu